Untuk episod kali ini, kita berada di kat Greek Perak. Untuk sarapan pagi, korang dah tak perlu risau lah kalau korang stay dekat Denai Kabus. Sebab semuanya ada dekat sini. Restoran pun ada tau untuk sarapan. Menu pagi ni, nasi lemak sambil menikmati view di Denai Kabus. Okeylah, aku nak sarapan dulu. Kejap lagi kita nak buat aktiviti menarik ada dekat Denai Kabus. Sekarang dah ready. Dah pakai helmet, dah pakai harness, safety semua dah pakai. Kita nak pergi naik flying fox. Daripada atas kita turun ke bawah. Menaiki tangga. Ni naik tangga atas sampai tu. Tengok ada orang main flying fox. Daripada bawah kau naik tempatan ni. Tu pun tak sampai lagi. Ada lagi atas. Bos, tolong buat escalator bos naik atas. Saya tak lagat lah bos macam ni. Hantar naik ATV okey juga. Suruh naik macam ni pengsan. Beginilah rupa keadaan view daripada atas tempat kita flying fox. Nampak campsite kat belakang tu cantik kan. So ketinggian aku tak tahu dah lebih kurang berapa. Agak tinggi juga untuk kita main flying fox ni. Tapi yang penting kita kena enjoy. Untuk episod kali ni, kita berada di kat Greek Perak. Enjoy babe. Dapat naik flying fox dekat daripada atas tu, menerusi view betul-betul dekat Denai Kabus ni. Mula-mula tu memang rasa macam nervous kan. Tapi actually bila kau ambil duit, kau lepaskan segala-galanya. Segalanya macam terlepas dekat angin. Okay, next kita nak naik apa nama ni bang? Next kita nak naik zip bike. Pun tak jauh daripada flying fox atas tu. Turun bawah sikit je. Kita dah sampai dah dekat zip bike. Sekarang kita naik zip line menerusi Denai Kabus. Best tak? Tengok view belakang macam ni. Ada memang layan. Yang tadi tu kena hati-hati lah. Siapa yang gayat cakap naik benda tu, tiba-tiba dia sangkut tengah-tengah tu. Kau rasa macam nak tercabut jantung. Elok tak elok ni, jatuh ke tak jatuh ni. Tapi sebenarnya selamat, jangan risau. Best tau naik atas tu sebab dapat tengok view daripada atas. Lepas tu kalau ambil gambar belakang background ada gunung dengan kabus. Lawa. Okay, jom. Next kita pergi kayak pula. Patutlah dia naik ke Kabu ni ramai orang nak singgah. Rupanya dia ada penuh dengan aktiviti. So bila stay sini daripada pagi sampai ke petang, korang takkan bosan. Okay, yang sini kalau kau bawa anak-anak mesti diorang akan suka sebab diorang ada mini zoo macam dalam ni. Ada anak comel-comel anak dia. Satu aktiviti yang paling menarik semua orang ternanti-nanti kalau datang sini adalah menaiki ATV. Kita pusing-pusing dalam hutan yang ada dekat Denai ke Kabu. Bukan sekadar Denai Kabus. Dekat sini penuh dengan macam-macam lagi aktiviti. Antaranya kita ada waterpark untuk anak-anak dan satu lagi tempat paling best. Kalau korang datang nak mandi sungai jauh, kat sini juga ada kolam untuk korang mandi dalam. Lebih kurang 1,5 meter. Alamak, nampaknya cuaca kat sini kurang baik dah. Dia dah start hujan. Sekarang dah musim diorang kata hujan ni berpanjangan. Bila dah start hujan tu, barangkali dia akan jadi sampai petang atau sampai malam. Tapi tak apa, sebab aktiviti semua kita dah dapat selesaikan tadi. Alhamdulillah. So kita next teruskan dengan cara makan. Kat sini ada makanan menarik tau. Dia kata ada makanan set talam makanan kampung. So nanti hujan-hujan macam ni kita makan, baru betul kan? Perut kenyang, perut lapar. Mana satu perut lapar lah. Dah sampai dah set talam kita tapi kita tak ada talam hari ni. Dalam satu set ni kita boleh makan lebih kurang 3 ke 4 orang. Kita ada ulam-ulaman, kita ada ayam goreng berempah, makan nasi panas dengan gulai umbut pisang. Umbut pisang ni makan dia macam makanan keladi kat rasa. Dia punya lembut kalau dapat makan umbut pisang, crunchy-crunchy. Tambah pula dengan gulai kari dia. Aku tak tahu nak cakap mana. Dengan suasana macam ni kita makan rasa tenang. Dapat pula makanan-makanan yang jarang jumpa ni yang menjadi. Boleh singgah geng dekat sini, dekat Denai Kabus. Satu fakta yang korang kena tahu, kalau nak pergi duty free dekat Pekanbaru Hulu, korang kena bawa pasport untuk melepasi border ni. Sebab sejak PKP, diorang dah ubah undang-undang di mana kalau nak pergi duty free pun kena pakai pasport.
Sampai dah duty free. Okay, now finally kita dah masuk border dekat Pekanbaru Hulu. Kita dah sampai dekat zone duty free yang ada dekat sini. Daripada border nak ke Pekanbaru Hulu memang dekat sebenarnya. Daripada situ masuk tadi, terus belok belah kiri, naik atas, korang dah sampai dekat zon komplek bebas cukai duty free Pekanbaru Hulu. Dah settle shopping, beli coklat apa semua. Sebenarnya kan ramai juga kan orang Malaysia suka masuk ke Thailand melalui Pekanbaru Hulu. Rider-rider motor, kereta, sebab orang kata dekat sini lebih tenang dan tak ramai orang, tak sibuk macam yang dekat tempat lain. Untuk rumah yang aku ambil kat sini nama dia Alora 5. Betul-betul depan kolam air panas rumah ni tau. Jom aku bawa korang tengok dalam. Masuk-masuk je, inilah ruang tamu dia. Memang luas, siap ada sofa boleh lepak. Ini buat family pun selesa tau. TV ada. Oh, siap ada Astro lah dia bagi. Dan kalau masuk bilik pertama dia, ada 2 single bed. 2 single bed. Almari siap ada Ush, aircon ada. Kipas ada. Selesa lah ni kalau macam ni kan. Betul tak? Dan kita tengok bilik yang seterusnya. Untuk bilik kedua pula, dia betul-betul sebelah. Pun selesa juga. Ada lagi satu single bed. Aircon pun ada juga, kipas ada. Dua-dua ada aircon, jangan risau. Dan tandas yang pertama. Tandas, boleh shower sekali kat dalam ni. Okay, tandas kedua dia aku suka. Walaupun tengok dah lama, walaupun tengok macam tu, tengok. Dia ada bathtub sekali. Jarang-jarang macam ni dia ada bathtub. Nak tahu tak berapa harga untuk satu rumah ni aku dapat? RM150 je. Jimat lah. Siapa cakap travel kat Malaysia ni banyak pakai kos. Macam ni pun baru 150. Bagi aku Crow Hot Spring ni antara tempat tarikan yang ada dekat Pekanbaru Hulu ni. Bukan apa, tempat dia buat macam cantik, warna-warni. So bila bawa anak-anak family datang bercuti sambil-sambil nak mandi kolam air panas pun boleh kat sini. Aku pun penat tadi. Aku dah jauh berjalan hari ni. So let's go. Kita tidur sebentar. Okay. Hari pun dah malam, so masing-masing tiba-tiba lapar pula. Jadi kita orang pusing-pusing tadi dekat bandar Pekanbaru Hulu, cek satu kedai. Nama kedai ni Somtam Talam Viral. Betul-betul dekat tepi kawasan perkampungan rumah orang. So landmark nak cari, kau nampak lampu yang warna-warni kat depan ni. Ada satu warung celah-celah tepi macam ni. So itulah dia, nama dia Somtam Talam Viral. Maggi celup. Tengok ni. Oh. Masa dah time. Aku dah tak sabar. Malam ni kita kena mandi air panas. Nak rasa feel air panas. Berasap-rasap tengok kolam ni malam ni. Aku masuk. Uhush, suam-suam. Okey. Dekat dalam permukaan dalam air ni dia tak jaga sangat. Jadi dia berlumut. Bila kau jalan dekat dalam ni, kena berhati-hati, takut tergelincir jatuh. Tasik. Ni apa ni? Roti canai kosong dengan roti telur. Beli nasi lemak. IM ni maknanya ikan masin. Ada tengok panas. Dimsum. Dimsum tu. Ni dimsum. Murah ke kat sini? RM3 je dimsum banyak ni dah. Okey lah kan. Dah sampai lagi tu. Ini roti nasi lemak ayam. Yang tu dah sampai lagi. Roti tempat yang kita sarapan kali ni betul-betul berhadapan Tasik Takung. So dia jadi satu spot orang suka sarapan sebab sambil tengok view Tasik lah. Makan roti canai pagi-pagi, layan suasana kat sini. Yang best kat sini kan sebab apa tau? Pekanbaru Hulu ni cuaca dia memang sejuk. Malam tadi kita tidur lebih kurang 20 darjah Celsius. Ini adalah soal rasa orang kampung.
Macam ni lah rasa makanan orang kampung. Presentation nampak biasa kan, tapi dia punya rasa tu mak-mak atuk-atuk memang suka. Roti canai lembut, orang makan dia rasa manis-manis. Itulah cerita rasa orang kampung. Kita dah selesai sarapan tadi. Jom aku bawa korang pusing-pusing dekat Tasik Takung. Banyak cerita sebenarnya pasal Tasik Takung. Kita explore lagi. Pada ketika dahulu, Tasik Takung merupakan salah satu daya tarikan pelancongan dekat kawasan ini. Mereka menetapkan lebih kurang 8 buah perahu sebagai pasar terapung dekat Tasik ini sebagai daya tarikan pelancong untuk orang luar datang ke Pekalan Hulu. Kita on the way ke tempat istana tu. Istana Kuning. Istana Singgah Raja Reman. Now kita on the way ke Istana Singgah Raja Reman. Banyak sejarah pasal Raja Reman ni dekat Pekalan Hulu. Jadi kita nak terokai lagi sejarah dia, kita pergi dekat Istana Lama ni. Assalamualaikum. Selamat datang ke Pekalan Hulu. Ni kedai Noai ayam bakar kampung Selarong. Kami orang Pekalan Hulu ni kadang campur lah. Majoriti banyak yang orang daripada Thailand kahwin dengan orang sini. Lepas tu kadang orang Kedah yang kahwin dengan orang luar. Majoriti dia lah. Menu kita sampai sini wajib try dia punya ayam madu. Ni. Ayam madu berapa satu kak ni? RM10 besar ni dapat. Ayam madu ambil satu. Lagi nak apa lagi? Ayam kunyit nak? Ayam kunyit. Ayam kunyit. Ayam kunyit macam ni. Sama RM10. Sama RM10 juga. Lagi kulit ayam. Oh, yang ini paling ramai suka ni. Kulit ayam madu bakar. Ambil ni. Ui, panas. Lagi siapa nak? Ini pedal. Jantung. Leher. Hati. Pedal tak ada agak Pedal dah habis. Tak apa, kita makan yang ni dengan nasi. Tengok lauk apa lagi ada. Oh, ni dia punya cendol kalau kat sini. Yang ni apa dia? Sagu. Sagu. Ni sagu. Letak dalam tu. Cendol. Ni cendol. Ada air batu tak pakai? Boleh kak satu? Makan sini. Oh, ni yang menyegarkan kalau dapat ni. Ni panggil kuih apa sini? Kuih apa? Panggil apa sini? Orang panggil apa ni? Telinga kerang kot. Telinga kerang. Kami panggil telinga keling. Ada yang panggil peneram. So, nama macam-macam adalah. Ni somtam. Ni rasa. Ni laksa Kedah. Bukan. Ada rasa Penang, Rasa Penang. rasa Thailand. Laksa Thailand ni warna kuning. Kalau laksa Penang utara semua yang warna tu. Cuaca kat sini bila tengah hari dia macam panas sikit lah berbanding malam. Malam kita sejuk kan. Tapi kat sini dia panas. Kena cendol. Aku dari tadi tunggu cendol. Cendol dia ada sagu dengan cendol biasa tu. Dia kalau belah-belah sini dia macam kat arah Thailand sikit lah. Dia punya cita rasa. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cendol dia. Ya Allah. Dia punya santan tu rasa masin-masin, lemak, manis, cukup. Ada sagu tu. Kenyal dapat makan. Ya Allah. Dah cukup kan korang tengok lama kan. Aku try menu next. Makanan kita ambil tadi macam tadi tengok dalam video tu kan. Kita ambil ayam madu bakar, lepas tu ayam kunyit garam, ada kulit ayam dengan hati ayam. Tapi aku tak makan hati ayam ni lah. Aku tak makan ni. Aku makan kulit ayam je. Makan kulit dulu. Bukan tahu. Cuma dia agak kering sikit kalau masak lama sikit. So kulit tu jadi macam kenyal. Next. Aku benda paling tak sabar nak makan dia punya kerabu kaki ayam. Tengok ni. Kerabu kaki ayam. Menitik-nitik tu. Bismillah. Kuah dulu. Tak tahu nak hebat macam mana lah. Tapi dia punya kuah masam pedas. Rasa manis tu. Kaki ayam lembut pedas tu. Tangkap masam. Sekali lagi.
Oh, menitik air mata aku pedas tu rasa. Ujung-ujung tu tangkap. Next kita nak makan apa? Ayam. Ayam bakar madu. Kita makan ayam bakar madu dulu lah kan. Ayam bakar madu. Panas-panas tu dapat rasa madu manis kat luar tu, cicah dengan sos yang dibagi tu. Ni kata tak tahulah sos BBQ ke apa, tapi tengok macam sos kopok leko ada. Rasa smoke tu. Rasa sos tu macam kalau kau makan lauk cing tu, sos dia lebih kurang macam tu. Belah-belah ni. Habis juga aku makan ayam ni cing. Oh, tak boleh kan? Ini kalau singgah datang ke Pekalai Hulu ni, kau singgah lah makan kat sini. Dia punya ayam tu fresh rasa, manis-manis, berlemak manis tu. Makan pula ni, pulut. Biasanya kita ni orang-orang belah-belah Selangor ke apa, pulut ni kita jarang makan dengan ayam. Memang kita makan pulut tu dengan kelapa, dengan benda-benda lain lah. Tapi kat sini macam tu lah. Dengan lagi satu ayam tadi kita ambil kan, ayam bakar kunyit. Tu rasa rasa semua. Apa lagi? Somtam. Toke bagi. Terima kasih Toke. Dia bagi pula kita somtam pakai pelam. Ayam tadi tak habis cerita, dia dah hantar somtam pula. Sekejap lagi kan takut satu barang kedai semua dia hantar pula. Kejap tak ni nak rasa dengan ayam asam dia. Ayam asam, okey. Ayam bakar kunyit makan dengan air asam. Ayam bakar kunyit tengok ni. Bismillah. Ayam asam ni tadi yang rasa ni yang kecoh-kecoh boleh makan. Allah. Ayam asam ni macam makan nasi daging. Aduh. Ayam asam tu rasa dia campur kerisik ni, ada kerisik sikit kat dalam. Sekali lagi. Kunyit ni, untuk ayam bakar kunyit ni dia sesuai kalau macam yang datang tu orang tengah baru lepas pantang kan, nak makan, pingin nak makan ayam, so boleh makan ayam kunyit sebab memang rasa dia sesuai untuk orang yang baru lepas pantang lah, baru lepas bersalin. Ya Allah, aku lupa nak makan dengan pulut tadi. Kita ambil ayam sikit, ambil pulut, kita makan. Dia letak bawang goreng sekali kat atas dia. Not bad. Pulut dia punya ni santan, lemak. Makan dengan ayam ada rasa tambah lagi. Ini boleh kenyang. Kalau mana yang tak nak makan nasi tu, boleh makan dengan pulut. Jadilah macam ni. Boleh lah. Aku pindah lah. Kita lepas ni pindah duduk kat Pekalai Hulu. Dah tak bayar balik Selangor dah. Pindah duduk sini je. Menu yang tadi kita tahu-tahu sampai. Somtam. Semalam kita makan somtam. Hari ni makan somtam lagi. Somtam viral. Somtam pakai pelam kat sini. Ada kacang apa semua dengan tomato dengan cili tu semua. Sekejap. Kau nak shoot kan? Ada nak shoot kan? Okey ke shoot je? Tak apalah, makan dulu. Somtam. Somtam. Meletik-netik. Okey, kejap. 1, 2, 3. Mak tidak tu. Lagi sekali mak. Kenapa? Nampak sedap. Nanti kena cut video tu. Cut je lah. Nak pakai kejap ke kan? Bismillah. Tarik je.
Habis magazine. Very good. Very, very good. Ya Allah. Masam tu. Oh, ha. Betul sampai. Dia punya kacang tu banyak dia bagi. Masam ketul kat mulut tu rasa berair. Ini kalau aku balik Selangor ni tak jumpa lah makanan ni lagi. Kata kita pindah je lah sini makan makanan ni. Pun okey ke? Dekat dengan Thailand tak jauh. Oh. Jalan kau rekod lama-lama buat apa? Aku nak makan. Nanti rekod lagi. Okay. Total yang kita makan tadi lebih kurang bawah RM50 lah. Sebab ada tadi yang dia belanja kan. Bawah RM50 dengan banyak macam tu bagi aku. Bailoi lah. Mana nak dapat kalau makan kat Selangor kan. So worth it geng. Kalau datang dekat Pekanlah Hulu ni banyak benda murah-murah boleh explore. Tapi yang penting kau kena jalan lah belah sini. Baru jumpa tempat-tempat menarik. Seronok betul jadi rakyat Malaysia. Kita ada macam-macam keindahan dunia dengan tempat-tempat yang menarik. Jadi perjalanan aku kali ni dekat Perak telah pun berakhir. InsyaAllah terima kasih pada yang menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Kalau rezeki, aku akan buat lagi video. Bye-bye semua.